Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama seri Dia Bukan Syurga episod ke-19. So jom kita tonton. Tante, dia tengah filekan cerai tak? Mak cakap apa ni, Mak? Yelah, kamu belasah dia, kamu pukul dia. Mesti dia nak filekan cerai. Nak cerai apa? Tajul takkan cerai ke? Dia takkan pernah jadilah. Cakap baik-baik sikit. Mana pandai. Tak tahu jangan cakap lah lebih-lebih. Barulah ayah Tajul function. Sebelum ni ayah Tajul macam kena mandem. Walaupun kita tahulah mak Tajul dah tundukkan ayah Tajul sebelum ni. Tapi dia punya mandem tu sampai dia tak boleh tengok. Bukan dia tak boleh tengok, dia macam tak ada fungsi lah, tak function lah maksudnya. Tak ada perasaan atas apa yang berlaku pada Nuha, walaupun dia tahu Tajul dah menyeksa Nuha. So dalam adegan ni Tajul Baran dia, bukan Baran dah, gila dia datang kat dapur tu, sampai mak dia yang sebelum ni asyik backup depan keluarga Nuha pun kena juga dengan Tajul sampai ayah dia tak boleh bertahan lagi. Jadi Pakcik Hashim, you are doing amazing job. Pakcik Hashim, ayah kepada Tajul. Pakcik function juga maksudnya nasi kangkang Makcik Mona tu tak dah power dia dah makin berkurang lah kot. Puas hati tengok Tajul kena debate. Kalau tengok komen daripada penonton, ramai bagi reaksi. Ada yang nak masukkan kepada si Tajul dalam microwave tepi tu, melambai microwave tu. Boleh nampak kat sini Tajul ni anak kesayangan Mak Nuha. Anak kesayangan Mak Nuha, anak kesayangan keluarga keduanya, ditatang, dimanja. Kesudahannya kedua-duanya biadab, degil dan pada yang sayangi mereka. Rasanya kalau Nuha dah benci dah dekat Tajul ni. Kalau satu lagi, kalau korang belum follow minggu ni lah, Nuha dah dapat Nuha dah bawa kes ni ke mahkamah, kes dia dengan Tajul ni ke mahkamah. Dan Tajul dapat perintah mahkamah supaya tak mendekati Nuha lagi. Tu yang dia datang, dia tu dia nak jumpa sangat Nuha tapi dia tak boleh. Arham sampai kena block dia dah, walaupun Arham ada isteri. Itulah. Jumpa lagi esok. Sekian.